Tentang protokol perbincangan, perundingan, yang ni pun saya suka sangat buat. Saya memperkenalkan teknik pembelajaran sel dalam kerja kumpulan supaya setiap murid menjalankan peranan mereka. Di mana murid yang pertama akan bercakap, murid yang kedua mendengar saja tanpa menyampuk apa-apalah. Nampak mereka lebih, dia seorang cakap tu, yang lain tu dia dengar. So saya gunakan protokol perundingan. If there are 4 of you, one person, this is 1, 2, 3, 4 contoh So number 1 will talk, 2, 3, 4 listen. Kalau sebelum ni saya tak guna ni, dia suka kritik. Kawan dia cakap kan dia kritik. Tapi bila kita kata, bila kita perundingan, no, say no kritik. Saya condemn tak ada. So dia tak buat lah. Itulah perbezaan yang sangat ketara. Kalau kita bincang dalam kumpulan, bincang elok-elok. Jangan gaduh-gaduh.